Podcast ini dibawakan khas oleh Moto Heaven Garage, specializing in bike repair and maintenance. Buy, sell, trade in, rental and refinance. Nothing lasts, nothing is finished, nothing is perfect. Located at Bukit Batok, W Sega Plaza 0311. AF Wash Lab for bike, car wash and lorry for up to 14 feet. Drive clean, ride in style. Not forgetting Sixers Apparel for your streetwear and fashion needs. You a Sixers yet? Last but not least, My Premium Solution Private Limited. Call them for all kind of pest issues and cemetery maintenance. Premium with high value. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Tangkol pun tangkol lah. Okay, kita sambung balik. Kita part 2 of Mr. Roslan Kemat. Yes, pelakon drama yang apa ni? Masyhur termasyhur. Masyhur di ladang. Masyhur. So tadi kita pick up balik lah dekat tempat story dia yang cerita Watan. Yes. Dia orang acting, kira aktor Singapura pergi ke Tanjung Pinang untuk acting. So ada benda yang terjadi kat sana. Yes. So banyak pelakon kat sana. Kita pelakon okey. Macam sebab sana dulu punya rumah apa ni, kampung-kampung sana beza. Gelap gelita tau. Tak tak nampak apa-apa. Lampu colok Sampai sana kita berlakon, Bebek tak ada 7-Eleven. Satu pakcik buat kedai sampai kita berlakon sampai habis. Kita bagi kedai tu 7-Eleven. Oh, dia kira dia bikin bisnes lah. Dia buat bisnes lah. Dia buat bisnes lah. Dia buka warung kat situ lah. Tapi kita tengok orang sana kesian. Memang kesian. Yalah, Lain susah. Tak sama je. Bila kita tengok budak-budak tu, dia belum ada anak kan. Tengok orang ni teringat anak kat rumah. Kita tinggalkan dorang tau. Yalah. Pelakon itu tak silap dalam sebulan kita buat kat sana. Sebulan? Lama. Duduk sana. Duduk mana? Kita duduk hotel. Kita balik. Kita dah berlakon kat Tanjung Siambang. Petang tu ke malam tu kita kena balik hotel lah. Hotel lah. Tidur hotel kat Tanjung Pinang. Jadi siapa yang buat berlakon pergi balik gitu je. Tapi hotel dia okey-okey je. Hotel okey. Rumah hotel rendah. Okey. Semua sponsor by Suria lah. Yalah. Tapi pembayaran baik. Payment dia bayar. Bayaran dia baik. I think that's why lah they take the risk for 1 month lah. Dalam cerita lepas tu sejak kejadian tu, second series diorang tak berlakon kat sana lagi. Kita berlakon dekat ni Tuas. So yang kejadian tu ada satu aktor Abang Arwah Rasul, ingat lagi nama dia. Dia kena apa ni, denggi lah. Tak silap lama lupa denggi ke malaria. Denggi tak silap. Abang lama kena. All the way abang dah kena sakit tau. Masa tu time lagi kerja tau. Macam badan panas tau. Macam dia punya tu tak boleh tahan. I drive all the way. Bawa van 70 bawa sampai 100 lebih, lane tengah. Nak pergi daripada Jurong nak pergi Changi. Sebab rekod kat Changi. I waiting for TP tu tahan ni. Tak ada TP, tak ada BMW. I drive all the way tau 100 dekat lane tengah. Sebab tak boleh, tak boleh kontrol. Dia niat di hati ni, kalau polis tahan aku stop, aku cakap aku sakit, tak boleh tahan. Dia orang siap bawa kita kan. Sampai ke hospital aja dekat dekat Changi. Park kat tepi tau, dekat emergency park. Terus collect. Collect sampai collect. Habis orang cerita Hindustan dia. Macam collect tak sadar orang lah. Ada orang tu, kenapa abang ni, mak ni kenapa ni? Cik tolong saya cik, saya dah tak boleh nampak gini. Kali memang dah kena denggi lah. Dah teruk lah. Kena tahan kat hospital berapa hari, nak dekat seminggu. Itu daripada Tanjung Pinang punya sakit. Yang sampai arwah tu meninggal. Sebelum tu kita kena, arwah tu dah meninggal dulu. Di situ dia suspek semua pelakon-pelakon yang pergi sana semua kena pergi ini lah. Check. Tapi one of that dah kena teruk. Nasib baik lah dia punya kena ni sakit bila nak maghrib, nanti dia datang sejuk dia tau. Panas dia sejuk. Itu dia punya. Ini sakit apa ni? Denggi. Bukan buatan orang Bukan. Buatan orang tu. Oi, kat sana danger weh, jangan main-main. Danger. Ada cerita seram-seram sana. Ada. Aku ada dengar. On sikit. Okay, abang. 1 2 3 abang dengar. Bukan salah lagu. Ini bukan seram Sam. Salah cerita sini. Lansing.
Okay. Masuk. Action. Kat sana orang main 7-7 ni. Tahu tak 7-7? Tahu. Yang fireball tu lah. Dia macam bola tau. Tapi dia berapi. Kita tengok orang main macam orang main bunga api je. Kira orang battle lah. Dorang test. Test. Praktis lah. Dorang test dorang punya ilmu. Wah. Kita duduk kat tepi laut dah tengok 7-7 jatuh. Ya, kita yang cakap lah. Wow. Betul lah, for real lah. Openly. Oh, tu macam test main test. Kira duduk boleh just tengok lah. Kita duduk lah dekat dia punya macam ada bandar apa ni, serambi lah duduk. Kalau korang dulu nak tengok, korang duduk sini. Kau tengok nanti pukul 3 pagi korang start. Betul terbang. Oh, real lah. Bahaya. Dia macam bola, macam bunga api, macam api tau terbang. Itu kalau kena tepat pada orang, innalillah. Kalau kena boleh buat, kalau kena sikit boleh jadi paralyzed. Kira itu dia yang Bang Lan nampak tu, dia orang tengah testing lah. Test lah. Don't fight lah each other lah. Test flight lah. Tengah battle lah. Orang tengah battle lah. Oh, real lah. Sebab tu jangan benda ni kalau kita pergi sana, kita jangan act lah dengan orang. Jangan action lah. Kita nak rendah diri. Humble. Tapi bila Abang Lan pergi sana, the whole thing tu diorang tahu yang korang pelakon ke apa ke? Diorang tahulah. Dia yang bawa. Tapi tak semua kita pergilah. Yang dia yang kita tanya ni dia akan bawa. Nak tengok boleh kita bawa. Bagi lah. Oh, gila. Sana tak nampak tau. Gelap tau. Nampak muka pun tak nampak, gelap. Tak nampak. Tak ada lampu. Oi, seram apa. Tapi 7-7 lagi dah tak lagi. Ada. Ada dah tekan lagi lah. Sambung. Masuk. Masa tu Karudin masa dia masih budak lagi lah. Kita lagi main judi lah, senang cerita lah. Kita open lah. Sana entertainment tak ada. Kampung jawapan dia main judi. Orang sana pun sama, entertainment tak ada, main judi. Macam main sekali Din, Abang nak terkencing lah, terberak. Teman kamu Lan boleh Din. Okey, boleh. Dia ikut tau Din, bawa lampu picit. Sekali jalan lah terbak buruk apa ni, bunyi kepak. Macam flapping gitu. Gelap tau, tak nampak ni. Tepak. Din lari. Abang lari. Din ke mana? Abang Din. Okey. Abang mana kau? Oh, tak boleh nampak. Gelap. Nampak. Sini Din. Sampai sekarang dia ingat Abang Lan ni penakut. Kena tinggal. Nak terkencing tak jadi kencing. Lari tu. Sana memang very keras lah. Kampung-kampung macam ini. Pun boleh juga. Tengok kalau kita ada rezeki, kita nak panggil Abang Karudin pula. Nanti cerita ni sama je. Dia pula dia ni lah. Dia mesti maki Abang Lan. Tinggal aku penakut. Tinggal members. Tapi itu apa ni, Tanjung Pinang punya Indonesia punya. Pasal time tu tahun berapa gitu? Itulah tahun berapa tu? Tak ingat lah. 1980 ke 1990? 80 Lama. Tapi nak cakap sekarang pun tak really modern sangat pun. Lebih kurang juga. Tapi sekarang Tanjung Syambang tu dah berubah. Dah lain. Dulu naik feri, sekarang diorang dah buat jembatan. Tahu Nak pergi? Tahu. No, because Jacking. Bukan. Pergi sana pasal ada jemputan. Jemput pelakon-pelakon yang pandai. Pelakon yang berlakon cerita watan, dia jemput oleh Pak Lora sana lah. Jadi di situ abang Alim yang bawa kita lah. Jadi kita pergi balik patah sana, dia jemput, kita pergi macam reunion gitu. Reunion pergi. Ada orang kahwin, anak dia kahwin, kita pergi jemputan. Masih ingat jemput bagus. Orang sana kalau kita baik, dia baik. True. Yalah, jangan action sangat lah kan. Diorang mesti okey lah. Diorang layan okey. Actually orang-orang perkampungan macam gitu semua memang hospitality diorang is top notch. Standard kira babi. Baik. Baik. Tapi kita nak kena baik lah. Kita tak mau action sangat lah. So action kena ni lah 77 lah. Betul. 77 bukan 77. Sampai 77 melekat dia kasih. Dia kasih 7 bukan 77 dia kasih. Ambil lah. Tapi nak cakap pasal benda-benda gini
banyak company-company yang macam nanti dicari hantu, tangkap hantu kan. Abang tak faham tau. Bila dia seru hantu tu, dia seru. Okay. Nanti hantu tu datang, kenapa diorang lari? Kan? Why? Diorang panggil tapi diorang lari. Why? Ni kira yang sekarang punya yang night walk lah. Abang cakap ni macam sekarang paranormal lah. Paranormal ni. Bukan sebenarnya lah. Kalau betul kau niat kau panggil benda tu, kau seru orang tu, kau seru roh tu, dia datang, kau jumpalah. Kau tanya dia, apa kau nak? Apa aku dengan kau nak? Kenapa jumpa? Terus lari. Kadang-kadang macam ni apa paranormal ni, dia membodoh-bodohkan orang kita tau. Kan bodoh kan. Yalah. Jujur lah. Kalau kau betul jujur, kau pergilah direct. Pergi. Dia nak apa? Kau pergi. Jumpa. Kau suruh kau bakar kemian lah, kau apa, kau letang. Yalah. Tapi kau lari. Kita banyak kan? Banyak sih. Actually banyak. Banyak. Macam Abang Lan tak panggil, datang Abang Lan lari. Tak. Nak pergi toilet. Dia bukan, dia tinggalkan members. Itu dulu. Sekarang lain. Sekarang datang nang boti nang pui boti. Siapa tak kenal itu? Sekarang gini. Itu dialog. Lu kasih gua pergi lah. Yalah, tapi itulah ada logik jugalah apa Abang Lan cakap. Macam kadang diorang seru ni, macam is a question from him. Diorang seru, lepas tu bila datang diorang lari. Betul. Ya, tapi it's a form of entertainment sekarang. Ya. Dia lebih kepada entertainment is okay lah for me. Tapi kau jangan kacau orang. Kau jangan kacau benda tu lah. Buat apa pergi kacau? Tapi kita pun tak tahu yang benda yang macam kalau orang panggil tu, benda tu betul yang betul datang ke, yang bukan betul datang ke. Pasal ada yang bidik lah. Setting habis punya. Ada latest punya yang pasal dia pergi rumah dekat area Tanglin Hot ke apa sana, lepas tu ada kerusi. Actually diorang cakap ada benang lah. Ada orang unveil everything lah. Macam gitu bikin semua. Itu dah lah dah kalau betul-betul kita nak jumpa hantu, senang jawapan dia. Pergi diri sendiri, pergi seorang pergi. Kalau berani pergi lah Seorang-seorang lah. Seorang-seorang. Jadi tak ada orang halangan. Jadi kau dengan dia bertemu. Tanya Mail. Dulu Mail ikut aku macam mana. Tanya Mail. Tak ada seorang. Juga. Ini dia belakang tabir, tak payah cakap nama. Tanya dia. Nama. Pok nama. Tanya dia ikut. Producer. Tanya Mail. Orang intro berbual, orang belakang. Semua dia langgar. Aku tutup ketua ni. Serius. Kalau betul-betul kita tengah music intro berbual. Kalau tengah kita ini producer orang cakap nama. Aduh. Itu nama live. Kalau betul lah, kalau kita betul-betul nak jumpa benda ni, kita pergi seorang kalau berani. Tapi nanti pasal cerita tu ni, okey, Abang Lan ni dia pun bikin servis kuburan. Kita dah research dah checking dah background. So ini company sendiri? Bukan. Masih ada. Abang Lan ikut makcik, my makcik. Okay. I support her lah. Okay. Support her family lah. Okay. Kubur pun dah 30 lebih tahun. Dalam bikin. Yes. Okay. Sebab apa? Nak cakap pasal ini very sensitive isu lah. Very sensitive. Mana manusia tak buat kesilapan. Betul. Tapi kadang-kadang manusia pun yang ada buat kesilapan pun tak nak cakap dia buat kesilapan. Dia yang betul. Dia nak mengaku. Dia yang betul. Kadang-kadang I got some orang cakap lah, I'm cakap gini. Tapi kalau kita kaji balik semula, ada reason why. Ada reason dia kenapa jadi macam tu. Okay. Sebab to me tempat kubur ni bagus. Tapi orang-orang sana semuanya tak bagus. Yang hidup Yang hidup lah. Kalau orang-orang yang tak hidup macam tu kita nak kata pasal orang yang tak hidup tu. Kira yang Abang Lan cakap ni hidup ni orang-orang yang bikin sama benda ke apa? Yes, sama benda. Perkuburan jugalah. Community dia ada yang ada dengki hati. Faham. Kita pula customer banyak. Ya, faham. Kadang-kadang masalah lah. Tapi itu yalah, it's part and parcel of business lah. Business lah. Melayu beginilah Melayu. Yalah, it's part and Pendengki, parcel of hati, business. kianat, busuk hati. 4 ni mesti ada. Complete lah. Cuba repeat sekali Abang Lan apa tu? Dengki, kianat, dengki, hati, kianati, benci,
Di satu apa lupa tadi. Dia ada 4. Dah blok. Asal suruh repeat je dia lupa. Kau tengok. Bila tak suruh dia cakap. Lupa. Dengki, khianat, busuk hati, iri hati. Dia 4. Dengki, busuk hati, khianat dengan Iri hati. 4. Ini daripada naluri orang Islam kita lah. Orang Melayu kita ni. Daripada keturunan datuk nenek kita. Mesti ada. Kalau nak talk buat kubur punya hantu, banyak. Kasih satu best punya. Satu best punya. Okay, satu best ni. Kasi menusuk. Tapi ni dia tak lari lah. Tak lari Abang Lan tak lari. Saya kasih sound masuk. Cepat. Okay. Sound dia dah masuk. Masuk. Action. Satu hari Abang masa tu kubur lama tau. Kubur lama. Abang dulu dalam 4 orang lah. 4 orang pergi kubur. Bawa van, Abangnya van, bawa kat belakang. Sekali dengan sunyi sepi benda ni bunyi dia macam mana tau? Alamak. Serius. Bunyi dia segitu. Ni kira Abang Lan kat mana? Dekat kubur, dalam kubur ni. Dalam area kubur. Dalam kubur. Oh. Kali kawan cakap lah, jangan tengok belakang. Dia kat belakang kita. Jin. Jin hitam. Start masuk. Okay, korang masuk van, kita jalan. Start van terus jalan. Benda tu. Yes. Kawan Abang Lan nampak Yes. dia tegur. Dia tegur jangan tengok. Berani saja. Bunyi dia jangan pergi nyeram. Abang pun dengar bunyi dia. Bunyi. Clear lah. Clear, very clear. Tempat kubur dulu lah, blok 8. Yang lama punya lah. Sekarang dah habis. Dulu Okay. Tetap kali Abang pergi kubur tau malam. Kita kadang-kadang bikin kubur kerja malam. Yes, correct. Buat malam kadang-kadang. So satu kali Abang dengan kawan Abang 3 orang pergi sana, jalan-jalan. Pukul 12 biar jalan kat kubur ni, jalan-jalan. Kita tak drive tak apa tau, jalan kaki tau. Okay. Jalan kaki dekat blok 1, blok 2 dulu kan. Blok kubur dulu memang dahsyat. Ya, correct. Banyak very keras. Bila pergi sana pukul 12 je, nanti ada perempuan bekik tolong. Alamak. On balik. Cerita lagi sekali bang. Action. Dulu kat blok 1, blok 2 tak sama macam sekarangnya kubur lah. Blok 1, blok 2 ni, blok 3, blok 4 kubur lama ni depan masjid ni memang berhantu lah, tumi lah. Abang Lan bila jalan kat sana dalam pukul selalunya bila kita pergi sana dalam pukul 12 nanti mesti ada bunyi perempuan minta tolong. Tolong. Tapi ada pun tak ada orang lah. Tak ada orang. Dah 12 malam Zul. 12 mana ada orang. Perempuan tau, suara perempuan. Tolong. Sekali bunyi je. Tapi kita saut. Tolong, awak kat mana? Jawab kan? Kita saut lah. Tapi tak jawab lah kat mana. Kita mana tahu dia. Itu kita tertanya-tanya sampai sekarang. Dia punya bukti dah dapat. Bila kubur tu dikorek, blok 1, blok 2. Ini nak cakap very sensitive issue lah pasal kubur ni. Ada satu mayat tu tak luntur lah. Salah tanam ke apa? Tak tahulah. Dia komplit dah. Masih utuh lah. Badan dia masih utuh lagi lah. Perempuan. So when I'm thinking maybe itulah. Maybe lah. So I know lah maybe that one lah. Selama ni kadang kita pergi kubur dengan orang, bukan Abang dengar seorang, kawan-kawan apa dengar, Allah ni perempuan saya tolong mana tak tahu. Kubur mana tak tahu. Kubur dulu kan gelap. Yalah. Pergi sana. Habis yang satu lagi kicau, Abang seorang dekat kubur lama lah. Abang drive tau. That time about nak dekat pukul 2 pagi. I'm seorang pergi dalam nak ambil barang. Lagi drive. Alamak, benda hitam lah. Duduk menyangkung lah. Alamak. Duduk menyangkung tepi road. Kubur ni gelap. Ini orang ke hantu ni? Duduk menyangkung. Kasih high beam, tak bergerak. Sama juga. Terus lah jalan. Ini aku nekat. Apa nak jadi lah. Aku nak ambil barang ni, minta izin. Sekali jalan dekat. Tak lari. Dekat. Babinya bangla lagi telefon. Tak. Dia buat cerita kelakar lah. Aku matikan lagu lah. Serius. Kita drive nampak ini gelap kan. Bangla bogel ke apa? Tak ada. Dia tak habis. Memang sana gelap. Dulu kan kat kubur lama kan ada bangla punya rumah. Kan ada bangla duduk kat situ. Dormitory quarters ke apa. Dia telefon bini dia ke siapa telefon bobok kat situ. Kali sampai kat dia.
Alamak. Buang masa aku main lagu seram. Betul. Music lagu seram kan. Tapi memang tu suspend ada kasi alamak. Tapi memang Abang memang nak kena kerja macam masuk malam. Dulu kerja malam lah selalu. Dulu kerja malam Yes, bikin kubur malam lah. Oh, bikin malam. Bikin malam. Siang kan panas. Lagipun dulu dulu NEA tak approve kita buat siang, kerja buat siang. Dia tak kasi kita pasang kemah, tak boleh, semua tak boleh. Habis So malam kita buat siang lah, panas. Habis kita alternatif kita buat kerja malam je lah. Kira cap merah bikin malam. Malam je, itu dengan nyamuk lah, dengan apa. Itu kalau ada hantu ada, tak ada. Tapi to me kubur sekarang ni dah tak sangat lah. Kubur dulu yes, I respect dulunya kubur. Tapi tak apa. Dulunya mati, orang mati ilmu tak ada simpan ilmu. Orang-orang dulu-dulu yes, dulu mati memang. Ilmu tak hantar balik. Benda tu mati, orang owner dia mati, dia pergi kat kubur, dia duduk kat kubur. Tak ada orang claim lah. Dia berdamping lah, dia nak cari tuan lah. Dia nak cari tuan lah. Kalau dia tengok betul, dia tengok dulu dia tengok dia ni handsome dia masuk badan kau. Dia tak tahu. Susah saya gini. Kau jangan pergi kubur lah. Kau jangan pergi kubur. Dia tunjuk aku ini what I'm thinking lah. Yalah. Itu daripada pemikiran Malan lah. Macam mana things, I mean from experience jugalah. Lepas tu kadang-kadang orang ni yang tak pernah kena ni, dia cakap tapi bila dah kena hidung kita sendiri, kena hidung sendiri, kau tahu rasa macam mana azabnya. Orang kena sampuk lah, kena ni. Dah. Saya dah pernah experience. Bacul Syul. Kau kena sampuk? Bukan. Kena macam cerita-cerita seram macam aku punya experience seram. Dah pernah kena. Abang ni saya cerita satu kawan ni, dia telefon Abang nak tak tolong lah. Absal, saya punya girlfriend kena sampuk lah. Kau kat mana? Saya kat Sentosa. Kau buat apa kat sana? Kita party, ada birthday dia lah, dia nak celebrate. Sekarang dia tak nak balik ni. Ajak dia balik, dia tak nak. Dia nangis-nangis, dia tak nak balik. Dia tak nak balik. Dia tak nak balik duduk sini. Macam mana Balan? Senang aja. Kau drive kan, kau paksa dia masuk kereta kau daripada Sentosa tu, drive pergi jumpa Abalan dekat ni Taman Jurong. Sana ada masjid apa, Mujahidin Taman Jurong. Pergi sana. Sampai sana dia parkingnya, Abalan dah standby dengan kawan Abalan, dengan ustaz semua. Tanya dia, mana dia? Kat dalam. Abalan, tolong lah. Buka pintu, dia mengilai betul perempuan. Mengilai. Ikut all the way Ikut all the way. Dia tak nak balik. Dia ikut lah. Dia mengilai. Sekali kata ustaz, ni korang senang aja jawapan dia ni. Benda ni akan balik bila waktu subuh. Waktu subuh tau. Habis macam apa kita nak buat ustaz? Senang. Kau bakar api, kau isap rokok, kau kasih dia isap rokok, kasih asap. Benda-benda gini memang makan asap. Dia makan makanan dia lah. Asap tu makanan dia. Dia cium pergi cari kedai, beli semua apa, ada Cina punya, tapi kau kita ambil, kasih dia, kita kasih asap. Terpaksa lah, no choice. Kalau rokok tak sampai pukul 5, kau berapa banyak rokok habis. Lepas Ablan tanya dia, tapi kalau ada vape ada vape dah sedut. Ablan jumpa dia illegal perempuan ni dalam kereta. Habis Ablan tanya budak lelaki tu, macam mana kau boleh ni? Kita duduk atas tempat lah abang kan. Tempat ni memang dia nak duduk. Dia orang dah high lah, bikin benda-benda ni minum kan. Dah nak roman lah. Sekali Ablan tanya dia. Ablan tanya dia tau personal. Ablan masuk duduk sebab dia. Dia kata, kenapa kau jadi ni? Aku suka itu jantan, itu budak lelaki mana aku suka dia, aku nak dia. Yang cakap perempuan tu Perempuan tu lah. Tapi bukan dia lah. Benda tu. Benda tu lah. Benda tu. Sekali Abang tanya dia, kenapa kau tak nak balik? Baliklah, jangan kacau hamba Allah ni, sakit tau dia. Saya suka dia. Baliklah, kau balik sekarang. Awak hantar saya balik boleh? Dia tanya Abang Lana, awak balik hantar saya balik dia. Mana boleh, awak kan boleh terbang. Abang tanya, tu dah mengilai lah. Dah mengilai tau. Ini dah pukul 3 lebih pagi. Ya betul tadi ni. Kali panggil kawan bacalah ayat kursi untuk dia kan, baca ayat apa-apa yang boleh. Dia kacau kita tau. Kita baca benda ni, dia kacau. Dia baca pun sama. Dia cakap, awak bacalah. Saya nak dengar. Lusik tau. Macam ejek. Dia ajuk tu. Apabila kawan baca sampai dia menggigil tau. Tak boleh fokus. Dia tarik. Bacalah dekat saya, baca. Dia ikut lah. Kompos. Habis macam mana benda ni? Ini betul-betul kena sampuk Abang tanya lagi sekali.
Macam mana awak boleh jadi gini? Oh, saya ada orang buang saya dekat pulau belakang mati. Dia tak cakap Sentosa tau. Oh, kira orang lama lah. Orang lama ni. Saya dicampak kat pulau belakang mati. Dia orang bunuh saya. Dia campak saya kat sini. Saya tinggal kat situ lah selama-lamanya. Dia kata tau, selama-lamanya. Habis awak tak nak balik ke? Nak balik ke mana? Dia kata. Saya suka orang ni. Dia kata. Dia suka tau. Dia tak nak keluar. Tak apalah, awak tak nak suka. Awak suka tak, awak tunggu je lah. Nanti awak balik berbual dengan dia lah. Kita berbual. Tapi orang tu kita berbual lah. Benda tu buang kita. Benda tu tau. Berbual lah. Berbual kasih dia asal. Baca untuk dia. Betul-betul nak dekat azan. Ustaz dah cakap azan mesti hilang. Betul-betul lah. Betul-betul lah. Azan ya Allah Akbar. Budak ni pingsan. Pingsan pun ni. Oh balik lah. Pingsan. Sadar. Cakap kenapa saya kat sini? Apa jadi? Panggil dia teman lelaki dia. Kau ambil dia. Kenapa ni? Dia peluk lah. Takut kan. Dekat lain kali nasihat dengan dia lah. Lain kali kalau nak pergi tempat yang tak pernah kau pergi, kau belum pergi, jangan suka-suka pergi tempat orang yang kau tak tahu. Kau jangan pergi. Jangan nak buat kampung-kampungan. Ini lah jawapan dia. Yalah. Ini jawapan dia. Nak roman lah tu. Betul lah. Ada chance Tak tahu lah. Itu sebab tak sempat. Itu sebab Abang cakap, kalau tak kena pada hidung kita, kita tak rasa. Tak rasa. Betul lah. Kalau dah kena baru tahu berapa azabnya. Dah berapa tu azab. Sakit. Perempuan tu lah ya. Sakit tau azab. Dia merunta-runta. Sakit. Kesian tak pula tu. Yang cakap tu bukan dia. Bukan dia lah kan. Lagi banyak asap dia dah sedut. Benda Benda tu lah. Itu yang kadang-kadang Abang pun tak apa. Yang kadang orang nak pergi cari hantu lah. Bukan kutuk, bukan cakap apa, kasih nasihat. Benda ni memang macam kita juga, hamba Allah juga. Tuhan juga ada reka dia. Benda cuma dia alam dia tak sama dengan kita. Lain beza. Jangan nak buat yang ada hantu ni kau buat. Kena diri kau. Betul. Yalah betul lah. Kena diri kau. Mana kau tahu. Ini nasihat lah. Kalau boleh, benda-benda boleh buat. Kalau untuk entertainment ke, untuk apa-apa boleh. Tapi dengan cara betul. Cara dia. Nanti kalau dah kena, kau nak pergi ubat kat mana? Walaupun ada orang yang, satu contoh lah kalau kita kena sampuk Cina, kena hantu Cina, kita nak ke mana? Jadi orang Cina Medium Kat mana kita nak pergi? Ada translator apa phone. Translator. Kalau kita tak pakai paper. Tak lah. Tapi betul-betul lah. Dia macam kalau let's say dia Cina okay, dia Cina purba yang tak boleh berbual apa-apa language lain. Macam mana gitu? Kena pergi kuil lah. Tapekong lah. Tapekong yang boleh ajar, yang boleh ubat. Tapekong yang boleh ajar. Ini batu kena hantu Cina ni bukan senang. Nak kena berjumpa Tapekong, minta ampun, minta maaf apa kita dah buat. Nanti Tapekong tu tolong. Lain-lain dia lain. Kalau kena India punya, kena pergi kuil. Yalah. Tak sama. Betul juga. Kalau kena yang hantu Thai macam mana? Hantu Thailand. Itu rabak. Aku dengar itu rabak. Itu kalau hantu Thai tu memang dia jadi penyakit. Thai perempuan apa dia cari. Perempuan Thai jangan main-main. Betul. Dia dah ke lain. Hantu perempuan Thai jangan main-main. Itu masalahnya banyak. Itu sarung bunga. Sarung bunga lepas tu sawadika. Ini pun berbuat daripada experience dia juga ni. Experience juga. Jangan mana suka tingkah. Masuk pintu keluar tingkah. Serius. Bukan marah orang halang, tak ada. It's up to you want to do what. Tapi jaga-jaga. Cara dia. Kalau kena nanti susah. Susah nanti kalau kena. Kau nak minta siapa tolong. Yalah. I mean no one can stop. Tak ada orang boleh stop korang from doing that and everything. Tapi rasa ada cara dia yang senonoh lah kan. Kadang orang tu lagi tidur, korang pergi kacau apa? Betul juga lah. Logik juga. Tengah lepak relax. Dia kacau. Serius. Mesti marah benda tu. Tempat dia lagi. Dia tengah lepak ke. Betul lah. Orang nak minum kopi. Kacau. Alamak, orang baru nak start podcast. Alam dia. Aku tengah podcast. Bukan senang. Bukan senang. Kalau kena sampuk ni bukan senang. Tapi banyak-banyak kubur yang paling dangerous sekali paling bahaya. Kubur siapa korang teka? Kubur mana? Mana tahu. Cakap je. Diorang kata kubur Melayu. Selalunya bukan? Kubur India. Yes. Is it? India is the dangerous
cemetery. Ya, true. Is it pasal tangan dia banyak? Tak ada. Nanti kau bisa tangan dia banyak. Belum sempat tangan satu kena Kau tahu, sempat lagi sebelah. serius ni kubur India ni, kalau kita pergi, itulah cakap, kalau berani pergi seorang, kalau tak berani bawa teman. Kau drive lah, nanti kat tengah-tengah tiba-tiba enjin kau mati. Alamak. It's happened to me. Happen with me, with my friend. Kita try lah nak tengok betul ke ni. Orang cakap kita pergi dalam pukul 1 lebih, enjin mati kat tengah-tengah. Tiba-tiba enjin kereta mati. Relax lah, jangan takut lah, relax. Okay, kereta keluar, isap rokok, kasih asap. Dia cakap dia kasih asap, kasih asap, isap rokok, kasih rong. Walaupun tak asap rokok pun abang sembuh je lah. Jadi rokok tu dah habis, start enjin, boleh jalan. Terus jalan. Dia punya cara kacau. Sebab apa? India punya mati ini I don't know lah what I see Kalau dia belum kahwin kan, Kalau dia belum kahwin, dia mati, dia bawa dia batang pisang. Batang pisang? Yes, jadi teman dia. Oh, is it? Yes. Dia tanam dengan batang pisang. Yes. Jadi suami dia. Jadi isteri dia. Itu. wow. Tapi Tamil punya batu dorang punya India ni, kalau dia tanam nak dekat maghrib 7 lebih. Dorang buat tanam. Tak sama macam kita. Kita ada limit. India pun China pun sama, ada standard time. Tapi India nak kat maghrib baru dorang masuk kubur lah, tanam, pergi bakar lah. Lain timing Tak sama. Lepas tu kalau tak percaya, tanya kawan kita, dia ikut kita macam mana. Kawan kita ikut kita macam mana ni. Macam I go through. Okay. Abang berkubur India, masa tu abang bawa kawan-kawan dia, tak silap dia pun ada lah. Pergi sana, Satu Sami Buddha ni, berbaju oren. Abang nampak situ, ni seorang ini dia ni, apa buat sini? Abang, korang duduk sini, aku pergi jumpa dia. Pergi lah, abang direct jumpa dia. Tanya dia, Man, lu bikin apa kat sini? Dia tak nak berbual lah. Dia tak nak berbual. Dia tengok atas bawah dengan mata terbeliak. Dengan suami dia jalan kecil. Cabuk. Kecil. Tengok pokok tu besar, dia bikin setan yang muka je. Muka setan dengan lampu, dengan dia bikin dengan bunga matahari dia buat. Syah ni apa cerita Syah aku kat sini dia buat. Ikut dia. Cek, Man, nantilah mau cakap. Dia tak nak berbual lah. Cek, turun bawah gelap, hilang lah. Cabuk dia tak bunyi. Bayang orang pun dah tak nampak. Itu nak cakap apa? Orang kan tu. Mana tahu. Tapi berbual dengan dia ni, depan-depan lah berbual dengan dia. Tapi dia tak layan. Dia tak layan. Dekat Man ni apa bikin dia turun. Sampai tu. Sami India. Gila babi Orang tengah relax, Abang Lan kacau. Betul juga. Memang betul. Okay lah. Orang tu tengah main whipping tu, Abang Lan ni pun agak-agak. Sama juga dengan kubur Melayu. Kubur Melayu kita. Orang datang malam-malam bawa kubur. Abang jumpa dia direct. Ini pun ikut kan, tak silap dia. Pergi jumpa dia. Bang, Assalamualaikum bang. Abang buat apa kat sini? Tak ada, saya nak pergi kubur bapak saya. Salam tau. Salam Abang Lan. Tapi tangan dia panas. Abang lepaskan dia. Kita tengok Abang Lan, dia jalan. Dia naik teksi. Masa tu dia naik teksi, tu dia keluar. Sekarang Abang tanya, pergi kubur bapak dia. Pagi-pagi buta pergi kubur bapak dia. Apa cerita saya ni? Orang Pagi-pagi buta Ni kubur Melayu lah ni. Kubur Melayu. Apa cerita ya? Pergi kubur bapak dia malam-malam. Besok pagi tak boleh ke? I'm thinking about that. Yalah. Abang pergi kubur yang dia cari tu. Dia pergi tu. Abang try pergi. Seorang tau abang naik atas kubur. Cari. Ni kubur bapak dia ni, dia pergi. Tak tahu kat mana. Tak tahu apa niat dekat kubur tu. Itulah. Okay. Apa niat dia kubur? Mungkin abang mengganggu lah. Mengganggu dia punya apa ni, ritual. Apa dia nak buat kita tahu. Abang tengok direct jumpa dia. Apa bang kat sini bang? Abang dia mimpi bapak saya lah. Saya cari ibu bapak saya. Malam tengah pagi-pagi buta. Bukan tak boleh tunggu besok timing, besok kerja lah Bang Lan. Maybe tak nak ambil leave. Apa nak buat? Orang masih ada orang-orang tanam barang kat kubur masih ada lah. Ya, believe that. Tapi ada bang dengar-dengar macam orang nak number ke apa, ada dayung lah apa. Abang Lan pernah nampak macam itu punya situasi? Apa? Diorang duduk, diorang dayung lah, apa macam-macam ritual lah kat kubur Melayu ke ataupun ada? Tak ada lah. Tapi kat kubur Melayu ni, orang datang kasih rokok, kotak rokok kat atas kubur. Okay.
bawa kek. Faham. Okay. Ya, okay lah. It's a good. I mean, these are all the things that happen. Yalah, pengalaman Bang Lan 30 tahun kau. dekat 30 kubur, tahun lama. Itulah. 30 tahun lebih kubur, 30 tahun drama. Oh, Umur 63. yalah. Okay bang, kita ni kita cut short on the kubur. Saya nak tanya balik pasal apa yang berlakon tu drama Tu tu, nanti kita sambung dekat the next episode. Yes. Alright. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru.